Betul-betul lumus membalutnya. Terima kasih ya. Ni warna matte. So, ni nampak? Apa? Oh. Lepas tu yang, oh my god. Lepas tu kita wrapping dah. Yang ni gerak-gerak. Weh lah. Dan okay, kita wrapping dia punya, bagi dia cala. Lepas ni pusing lagi. Pusing bagi dia tebal. Jadi dia pun sama. Lagi sikit kita gunting. Kita wrapping dia punya kepala. Boleh? Okey. Jenuh weh, mek banyak. Betul-betul lumus membalutnya. Okay, dah. Korang kita dah siap wrapping motor ni. Kalau korang berminat boleh klik pada kat bawah. Okay, bye.